Dajjal juga bermaksud menyembunyikan kebenaran dan membuat tipu daya terhadap manusia serta menampakkan kecantikan pada perkara yang batil. Tu takrif Dajjal. Dajjal bahasa surat, Dajjal bahasa slang Kedah. Dajjal juga datang dalam sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah artinya acuan yang melampau, iaitu PE dia. PE dia, perangai dia ni yang banyak melakukan pendustaan dan tipu daya dalam skala yang melampaui batas. Itu maksud Dajjal. Kita takrif Dajjal dulu. Baik, poin yang kedua, kita masuk zaman kehidupan dia. Dia adalah figura manusia, tapi dia adalah satu sosok yang misteri sangat-sangat. Satu sosok yang misteri. Saya cerita ni kepada tuan-tuan daripada cerita-cerita Tok Nenek lah. Saya namakan cerita Tok Nenek sebab arwah abuya saya dulu rajin cerita pasal Dajjal ni. Daripada kecil dia duk cerita. Jadi saya kumpulkan bahan ini untuk tuan-tuan. Dan juga merujuk kepada banyak juga sumber-sumber. Jadi zaman hidup dia ni, dia adalah hidup di Mesir. Dan dia yang dikenali juga Mesir itu tempat bermulanya segala ilmu sihir. Mesir yang ada di muka bumi ni sekarang ni, dia suburnya di Mesir. Dan pengaruh sihir ini semakin popular dan tersebar luas sejak zaman Fir'aun Merneptah. Fir'aun ni gelar. Dia ada banyak raja, macam kita ada gelaran agung. Agung mana satu? Fir'aun. Fir'aun mana satu? Fir'aun Merneptah yang telah dikalahkan oleh Nabi Musa dengan mukjizatnya. Ini dia punya titik rujuknya. Ada kalangan Yahudi dulu mengatakan bahawa mereka ni belajar ilmu sihir ni dari Nabi Sulaiman. Orang Yahudi klaim. Tapi Quran menafikannya. Sedangkan Allah berfirman dengan jelas dalam Al-Quran bahawa Nabi Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir kepada mereka. Itu boleh dirujuk di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Surah Al-Baqarah ayat 102. Panjang ayat dia. Saya bacakan untuk tuan-tuan. Quote. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dalam kurungan, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman yang mengajarkan sihir, tapi sebenarnya syaitan-syaitan. Tengok, dia punya keterkaitan dengan topik kita yang lepas. Hanya syaitan-syaitanlah yang mengerjakan sihir. Cuma hari ini kita nak tahu jenis sihir itu saja. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya, Harut dan Marut, tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya ujian bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir dengan mengamalkan sihir ini. Maka mereka mempelajari daripada kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seseorang dengan isterinya. Tengok. Dia punya tujuan akhir sihir yang pertama nanti kita bahas. Dan mereka tidak memberi mudarat dengan sihir ini kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan juga tidak bermanfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 102 sebagai titik rujuk bahawa benda ini wujud. Tuan-tuan yang dimuliakan. Dajjal, sihir, Yahudi. 3 figura penting akhir zaman. Saya ulang. Dajjal, sihir, Yahudi. 3 figura penting akhir zaman. Yang jarang orang bahas. Jarang orang tengok. Okey. Kita takrifkan sihir pula. Kita takrifkan sihir. Definisi sihir mengikut Al-Quran dan pandangan ulama ialah perbuatan menyakiti atau mempengaruhi fizikal, jasad, mental,
emosi seseorang secara gaib yang melibatkan bantuan jin, iblis, setan dan dilakukan di luar hukum Allah. Okey, itu takrif dia. Ia adalah amalan haram yang memalingkan hakikat sebenar kepada ilusi. Tengok tu, dia punya takrif dia. Bertujuan untuk menipu dan memudaratkan manusia. Itu takrif sihir. Baik, daripada definisi sihir daripada segi istilah pula. Sihir ialah jampi, bacaan atau pelajaran yang menyesatkan atau simpulan yang ditiupkan, didendangkan dalam bentuk nyanyian-nyanyian, dalam bentuk lirik-lirik, dalam bentuk bacaan-bacaan yang kadang-kadang aku tak faham ini definisi daripada segi istilah. Didoktrinkan, diacuankan untuk mempengaruh, yang akan memberi pengaruh, membawa pengaruh kepada hati, kalbu, roh, pemikiran dan akhirnya kepada jasad kita yang akan menimbulkan sakit, benci, cinta, taksub. Cinta tu taksub. Serta memalingkan kita daripada hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya kebenaran yang berteraskan wahyu. Itu definisi dari segi istilah. Kita definisi dulu. Baik, seterusnya pandangan Al-Quran pula. Al-Quran menjelaskan sihir sebagai perbuatan yang diajak oleh syaitan. Tengok bagaimana syaitan berjuang. Senjata dia yang paling utama adalah melalui waswis, bisikan-bisikan ke dalam kalbu. Itu namanya sihir. Ini yang jarang orang bahas. Supaya memperdaya sihir itu, hakikat sihir itu dalam Al-Quran surah 102 tadi yang saya baca tentang sihir yang digunakan. Kita rujuk situ. Hakikat sihir ni berapa? Hakikat sihir ni dia ada dua jenis sihir. Dua hakikat sihir. Jenis dia banyak. Hakikat dia adalah sihir yang pertama adalah sihir khayali. Dalam Quran sebut sihir khayali. Tuan-tuan, saya bukan tukang sihir tau. Ni hari ni mengajak sihir. Saya bukan tukang sihir. So kita so far Tuan Syed dia dah masuk tentang definisi Dajjal. Yang kedua sihir. Ya. Okey, kita nampak flow tu. Lepas tu baru kita cerita, baru sedar. Kalau kita tak faham definisi payah. Nah, hakikat sihir yang jarang orang buka pandangan dia duk ingat sihir ni santau je. Jom. Lebih pada tu Buya saya cerita. Lebih pada tu. Buya selalu cakap kena sihir dah. Saya selalu cakap, Buya ni apa? Buya ni ayah saya dulu. Apalah Buya ni kata ke orang sedap-sedap kena sihir dah tu. Kena sihir. Saya sampai berpuluh tahun mencari hakikat dengan. Akhirnya saya bertemu, subhanallah. Orang tua ni kasyafnya perkataan dia. Hari ni saya cerita. Tuan-tuan lah grup pertama saya cerita tentang topik ni. Banyak manuskrip saya yang saya nak cerita sebenarnya. Sihir ni, hakikat dia yang pertama adalah sihir khayali. Dia panggil. Sihir khayali. Jenis yang pertama, sihir khayali. Sihir yang menghidupkan ilusi. Sihir yang menyebabkan kita berasa hidup di alam nyata tetapi sebenarnya hidup di alam fatamorgana. Sihir khayali namanya. Ia memperdayakan mata manusia supaya melihat sesuatu itu tidak seperti hakikat sebenarnya. Nah, ini poin yang saya nak cerita. Ini yang saya jumpa lah.
Rujukan kita adalah seperti mana kisah tukang sihir Fir'aun dalam surah Al-A'raf ayat 116. Buya saya ni dulu mengajar Quran. Jadi dia selalulah petik ayat-ayat tu yang buat saya bingung berpuluh tahun. Surah Al-A'raf ayat 116. Tonton tulis, tonton rujuk nanti. Itu hakikat pertama sihir. Hakikat kedua adalah sihir hakiki dia panggil. Satu sihir khayali, lagi satu sihir hakiki. Sihir yang benar-benar memberi kesan nyata kepada fizikal orang. Itu jenis-jenis santau, jenis-jenis santet lagu tu. Aku tak puas hati, aku santau, faham tak? Ini jenis sihir hakiki, sihir nyata. Yang pertama yang orang jarang sebut adalah sihir khayali. Rujuk surah Al-A'raf 116. Okey. Itu takrif dia hakikat sihir. Seterusnya, tujuan sihir. Tujuan dia adalah yang pertama, memudaratkan orang. Memudaratkan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, memecah belahkan hubungan sosial hablum minan nas. Memecahkan kekuatan tauhid. Tiga. Yang menjadi teras utama manusia di bumi. Tuan-tuan jangan lupa. Ini yang jarang orang bahas, topik sihir. Daripada topik sihir hakiki banyak orang cerita. Ramai ustaz yang duk buat ruqyah tu semua. Tak ada masalah tu. Itu sihir hakiki. Tapi ramai ustaz yang tak tahu ada satu sihir lagi. Sihir khayali namanya. Okey. Yang melupakan, yang menyebabkan manusia ni lupa pada tujuan asal penciptaan. Sihir khayali ini. Menyihir manusia dengan jenis sihir deraka pula. Sihir khayali ni dia ada pecahannya. Okey, sihir deraka pula. Sihir deraka dengan cara membesarkan akal, melebihi wahyu. Dan caranya adalah dengan bantuan iblis, jin dan syaitan, dengan cara curi maklumat, lepas tu putar belik maklumat itu dengan segala kacamata menderaka. Itu tujuan sihir. Jadi saudara-saudari, seterusnya kita bahas. Jadi apa hubungan manusia dengan sihir? Hubungan manusia ni seterusnya, poin seterusnya, hubungan manusia dengan sihir. Hubungan manusia dan sihir ni merupakan hubungan yang cukup lama. Dia terbentuk seawal kejadian manusia lagi. Iblis menggunakan sihir memesongkan Nabi Adam. Iblis juga menggunakan sihir memesongkan Qabil minggu lepas. Sejak awal kejadian manusia di atas muka bumi ini sehinggalah akhir zaman, senjata iblis adalah sihir. Dia berpunca daripada perasaan dengki dia, hasad dia, cemburu dia, cinta dia, serta kasih dia, dan mewujudkan ilmu sihir untuk membicarakan pengertian sihir. Jadi saya kutip 2-3 rujukan. Berkata Ibnu Manzur, tukang sihir, Ibnu Manzur, kita rujuk ulama juga. Tukang sihir menampakkan sesuatu yang batil itu benar. Tengok, ulama punya cerita. Dan mengubah sesuatu daripada hakikatnya menjadi khayali, menjadi fata morgana. Sesungguhnya, kata Ibnu Manzur, tukang sihir telah mengubah sesuatu daripada bentuknya yang asal. Ibnu Manzur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kutip daripada ulama juga Ibnu Qayyim. Sihir ialah berpunca daripada kesan campur tangan roh-roh jahat iblis, jin dan setan dalam diri manusia. Ibnu Qayyim. Yang ketiga, kita rujuk dulu. Abu Laits, ulama Abu Laits berkata, sihir adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuan syaitan tersebut. Takrif ulama cukup tepat. Baik. Tadi kita dah takrifkan sihir.
Sekarang kita petik dalil Quran dulu sebelum kita bahas. Ada hujah yang kukuh terhadap sihir ni, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi. Yang saya bacakan tadi tu. Saya tak mau ulang lah. Kita petik juga dalil hadis dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan masalah sihir ni di beberapa keadaan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bajalah bin Abdah meriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan perintah, iaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah lanjutlah, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Ini ada dalil-dalil. Kemudian kita ambil dalil sirah. Pada tahun 7 Hijrah, selepas balik daripada Hudaibiyah, seorang penyihir Yahudi, tengok, yang tadi saya sebut, Dajjal, Yahudi, sihir, adalah 3 figura penting ilmu akhir zaman. 3 figura penting. 3 poin penting. Rasulullah balik daripada perjanjian Hudaibiyah, seorang penyihir Yahudi yang terkenal telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah merasakan seolah-olah ia telah bersama dengan isterinya selama 6 bulan. Sihir khayali, tengok. Sedangkan dia tidak bersama. Sehinggalah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail berada di kepala Rasulullah dan di ujung kaki, dan diberitahu yang Rasulullah telah disihir. Dan sihir tersebut diletak di dalam telaga Zarwan. Sehinggalah Rasulullah mengambil bahan tersebut dan ditanam bahan tersebut. Ini takrif dulu Dajjal, sihir dan hujah-hujah di belakang. Mari kita baca biografi Dajjal. Dan apa keterkaitannya dengan topik kita. Biografi Dajjal. Menurut Dr. Isa Daud, kena rujuklah ni. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah manusia. Dajjal. Dia punya ni. Dan disebut juga oleh Dr. Isa Daud, Dajjal adalah Nabi. Nabinya Iblis. Itu disebut. Okey. Iblis ada wakil dia di dunia. Wakil dia adalah Dajjal. Dia terlahir Dajjal ni dengan nama Musa juga. Nama dia asal dia Musa. Kata Musa ni diambil daripada bahasa Mesir yang bermaksud terapung. Kerana memang Dajjal pada masa kecilnya terapung atas hayat kerana bencana tsunami di negeri asal dia Samirah. Ini Dajjal, Palestin. Nama lengkap Dajjal adalah Musa As-Samiri. Musa As-Samiri. Samirah artinya Musa daripada negeri Samirah. Jadi ada 2 Musa yang popular di kalangan Bani Israel, iaitu Musa bin Imran, Nabi Musa, dan juga Musa As-Samiri yang menjadi cikal bakal Dajjal dan utusan Iblis laknatullah. Ini kita kena faham. Jadi Dajjal ni pula, menurut Dr. Isa Daud, terlahir daripada keluarga menyembah patung lembu. Okey. Dajjal terlahir daripada perkahwinan sedarah. Kesan daripada perkahwinan sedarah yang dilarang menyebabkan Dajjal cacat dan mata kanan dia buta sebelah. Ada hadis sahih tentang itu. Saya tak mahu masuk terjelas. Saya nak perhabis cepat. Nah, sejak lahir, Dajjal ni perangai dia tak mau menyusu. Dan selalu tidur sangat. Buya selalu pesan dulu. Han tidurlah banyak-banyak. Dajjal Buya selalu cakap dulu. Tidurlah banyak-banyak. Itu perangai Dajjal kata dia. Hingga mengakibatkan payudara ibu dia, susu terlampau banyak, bengkak. Dan meninggal ibunya kerana dia tak mau menyusu.
Ini dia punya biografi dia. 2 bulan kemudian itu mati. Pada saat itulah negeri Samirah itu dilanda gempa bumi dan tsunami naik, banjir, dan dia tu hanyut. Atas bencana ini, atas hanyut ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri yang jadi dajjal itu kemudian. Dia diselamatkan oleh Jibril ketika terapung dan dibubuh dalam sebuah gua. Ini cerita daripada Dr. Isa Daud. Dalam gua itulah, di pulau terpencil itulah, Samiri ini dipelihara dan dijaga oleh Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari syurga. Nah, ini riwayat daripada Dr. Isa Daud. Kita tak mau masuk detail dalam tu. Banyak pengetahuan yang dapat Dik Samiri ini dari Jibril. Tuan-tuan jangan lupa dia buat perangai masa Nabi Musa naik ke Munajat. Dia himpun mah semua dan dia ambil debu daripada tapak kaki Jibril, tapak kaki kuda Jibril. Dia bubuh kat patung lembu tu berbunyi hidup. Ini kerja dia. Itu adalah bentuk syihir. Okey? Dan dia belajar benda ni bukan dengan ajaran Jibril dah. Dia perhati saja. Dia perhati je. Okey. Itu antara dia punya tu. Pengetahuan inilah kemudiannya ia gunakan untuk menyesatkan Bani Israel yang menjadi penyembah patung lembu daripada Mah. Dan kita mula melihat keterkaitan Al-Quran surah yang kedua dinamakan surah Al-Baqarah. Nampak? Pasal apa surah kedua diberi nama Al-Baqarah? Bukan semata-mata ada sebut suruh sembelih lembu. Bukan semata-mata. Itu hanya teks permukaan. Teks hakiki dia adalah untuk mengajak Bani Israel menyembah Tuhan Dajjal dia. Faham tak? Itu hakikat ayat dia panggil. Itulah digunakan ketika menjadi penyembah patung Mah. Waktu Nabi Musa berkelana menerima di Gunung Tursina 40 hari. Kisah ni dibahas panjang lebar dalam Quran. Surah Toha ada, surah Al-Baqarah pun ada. Okey, saya sambung. Pada usia remaja, Samiri ni keluar daripada gua persembunyiannya. Sejak itu Samiri mempunyai cita-cita yang aneh. Dia bercita-cita ingin menjadi Tuhan. Dan agar manusia ni sembah dia balik. Dia adalah utusan iblis laknatullah, jangan lupa. Musuh utama manusia. Ia dikarenakan Samiri mempunyai banyak keistimewaan ni. Sebab dia tengok banyak peristiwa dengan Jibril ni. Di samping keistimewaan ini, Samiri punya kelebihan juga daripada Allah. Berupa kecekapan luar biasa dan kesihatan. Diriwayatkan Samiri ini tidak pernah tua dan pikun. Dia tak tua. Setiap usia dia sampai 100 tahun, dia akan reboot balik. Menjadi muda kembali. Itulah antara kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal Samiri. Maka dalam perjalanan yang pertama, Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru syihir. Dia pergi cari yang ternama dan berguru. Di antara guru Dajjal yang ternama seorang penyihir daripada Yaman. Tentu saja setelah semua guru dia pergi cari, sampailah kepada master-master syihir di Mesir. Yang memang profesi syihir banyak dimanfaatkan oleh Fir'aun. Akhirnya Dajjal Samiri berhasil mengalahkan guru-guru ilmu syihir itu. Data dasar inilah sehingga kini Dajjal tu sebagai master of illusion yang tiada duanya di seluruh dunia, di samping dia menguasai ilmu teknologi. Inilah yang kita nak bahas. Okey, soalan. Ya, Tuan. Okey, tadi bila Tuan cakap tentang Musa bin Samiri ni, Ya. Musa As-Samiri, sorry. Ya. Okey, dia ni maksudnya dia adalah figura seorang individu, memang orang Ya. yang wujud, betul. Ya. Tapi dia merupakan juga anak didik kepada iblis. Ya. Mewakili apa benda tu semua. Jadi
kalau dia ni seorang manusia, tentulah dia akan mati, betul tak? Ya. Tetapi dalam hal Dajjal ni kan kita rasa macam dia tak mati-mati sebab ada pula bila kita nampak iblis tu kan tak mati Ya. sebenarnya. Dia akan matilah di hujungnya di akhir Ya. tu kan. Tetapi boleh tak jelaskan sikit kan macam mana Siapa dia tak Musa mati-mati? Azmiri ni adakah dia masih hidup ataupun dia memang sama tu lah dengan iblis tu ataupun dipanjangkan usianya ke atau macam mana sebab Ya. akhirnya ataupun Dia hanya dia memang dah mati tinggallah dia punya tak. filosofi dia punya apa Tidak. benda yang kita amalkan sekarang ni. Tidak. Dajjal ni yang ramai ulama sepakat mengatakan dia Samiri. Dia adalah termasuk antara orang-orang yang ditangguhkan usia. Ditangguhkan usia. Dia memang wujud. Dia memang wujud sebagai individu. Cuma dia terlampau misteri, tak tahu. Dan dia terlampau sakti. Kerana ilmu yang dia curi daripada Jibril dan juga kerana Allah memberikan dia itu kelebihan. Okey, sampai Nabi Musa pun takat halau dia aja. Yang boleh bunuh Dajjal ni adalah orang yang sama macam tu juga, iaitu Nabi Isa. Itu tersebut dalam hadis-hadis sahih. Dia tak boleh tengok Nabi Isa sebab mukjizat Nabi Isa adalah sama dengan mukjizat dia, bukan mukjizat. Mukjizat Nabi Isa adalah sama dengan kelebihan ilmu yang dia miliki. Dajjal tidak ada mukjizat. Mukjizat hanya kepada nabi-nabi. Jadi dia ada termasuk yang ditangguhkan. Sebagaimana Nabi Isa juga termasuk antara individu yang ditangguhkan. Nabi Isa tak mati, dia diangkat ke langit. Dia akan diturunkan kembali untuk memusnahkan Dajjal As-Samiri. Harap jawab soalan Mauji Tuan Syed ada Ya. soalan. Dia dulu mula-mula dibawa di pulau kan oleh Jibril. Ya, Jibril bawa dia pergi letak di pulau. Lepas tu macam mana dia pergi balik sambung join dengan Nabi Musa tu? Dia ada Itu kerana hikmah yang dia miliki. okey. Tak tahulah dia keluar lagu mana. Sebabnya dia dah tak dekat pulau lagi lah, dia dah keluar. Tak ada. Dia keluar lama dah. Dia keluar lama dah, Dajjal ni. Dah lama dah. Okey. Lama dah keluar. Yang kan masih kat pulau lain. Okay. Kalau ikut versi buya saya, dia kata lama dah dia keluar, dia dah pengaruh ramai orang dah. No wonder. Dan Dajjal harus dilihat bukan hanya daripada perspektif individu lagi. Dia harus dilihat daripada perspektif kerja akhir dia sebelum Dajjal fizikal tu betul-betul keluar nanti. Dan Yahudi sedang mempersiapkan dia punya takhta dia, tuan-tuan. Itu tuan-tuan kena kaitkan, itulah sendiri. Itu sebab Yahudi beria-ria untuk Greater Israel lah, Greater Israel. Yes. The Greater Israel is for him to come and become a king dan Tuhan. Dia nak cari Belum siap tu semua, dia menyorok, dia duduk kat belakang. Misteri figura ni, tuan-tuan. Okey, Dan ketika Nabi Muhammad SAW lahir diberitahu akan dilahirkan kan macam dia terpenjara kan seketika. Ya, ada waktunya. Ada satu hadis daripada hadis panjang lah, tentang pelayar-pelayar yang bertemu di pulau-pulau, hanyut sampai ke pulau, lepas tu jumpa. Dia tanya 2-3 soalan. Soalan yang pertama, Danau Tiberias dah kering ke belum? Dia tanya. Danau Tiberias tu adalah di Israel sekarang. Jawapannya belum kering sepenuhnya. Okey. Lepas tu dia tanya pokok kurma apa, tak tahu, berbuah lagi tak? Dia pun jawab, berbuah lagi. Itu soalan-soalan dia lah. So figura tu ada, tapi misteri. Jarang. Tapi ada tokoh-tokoh agamawan kita yang hebat, yang seringkali membahas topik-topik Dajjal ni, seperti Ustaz Wadi Anwar. Tuan-tuan dengar dia juga. Cuma saya bahas ni daripada perspektif psikologi, perspektif pemikiran dan falsafah. Mereka bahas daripada teks agama betul. Tak salah. Jadi dia tak salah. Dia tuan-tuan kena gabungkan dia nanti. Baru tuan dapat gambar betul. Satu bahagian dia tak cukup. Saya teruskan boleh? Boleh. Menarik. Sekarang saya nak cerita tentang petualangan. Petualangan ini maksudnya pengembaraan Dajjal. Sejak dia dihalau oleh Nabi Musa tu. Petualangan dia menyeluruh ke dunia
sambil menyesatkan manusia. Apa dia buat? Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali, ia menyesatkan Bani Israel dalam peristiwa penyembahan kepada Allah, kepada menyembah sapi daripada mat. Itu peristiwa pertama. Ada dirakamkan dalam Quran. Sungguh suatu prestasi yang mengkagumkan. Pasal apa saya kata lagu tu? Sebab waktu Nabi Musa naik munajat, dia tinggal Nabi Harun. Nabi Harun pun tak boleh larang dia. Nabi Harun pun tak boleh lawan dia. Ini dirakamkan dalam Quran. Saya sebut mengagumkan sebab kerana pada waktu tu Nabi Harun ada sebagai pembimbing rohani Bani Israel. Dengar, kagum. Saya kagum. Hebat Dajjal Samiri ni, tuan-tuan. Dan yang jelas, Nabi Musa pun hidup lagi. Dia boleh pesong dah Bani Israel ni daripada menyembah tauhid kepada sembah patung lembu. Ni hebat ilmu dia. Kagum kita tengok, dahsyat dia ni. Nabi Musa hidup, Nabi Harun ada. Dua Nabi dan Rasul. Dia boleh menyesatkan Bani Israel. Cerita ni dirakam rapat Tuhan dalam surah Al-Baqarah. Sebagai pelajaran kepada kita. Bukan untuk Bani Israel baca, tapi untuk umat-umat tauhid akhir zaman baca lebih halus di belakang. Itu yang pertama. Pada zaman Nabi Isa, dia pun mai. Setiap Nabi dia mai nak menyesat. Pada zaman Nabi Isa, dia datang. Namun, dia diusir oleh Nabi Isa. Dia punya pantang dia kena mati dengan Nabi Isa. Tapi, dia berhasil menyesatkan umat Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit pada usia muda. 33 tahun. Lepas Nabi Isa naik dia, Samiri memulakan penyesatan pengikut dia. Selepas Nabi Isa tak ada. Lepas pada tu, dia pilih satu figura, satu pribadi yang melahirkan konsep Trinity. Penembusan dosa, peniadaan tradisi khitan bagi lelaki. Menghalalkan babi dan riba. Dia ajak dekat siapa? Dia ajak dekat manusia yang dia pilih. Yang Dajjal pilih ni melalui murid kesayangan dia yang bernama Paulus. Saint Paul. Ini jarang orang bahas lah tuan. Jarang lah. Saya cuba masuk tengok, betul lah. Kan? Yang kemudiannya, Paulus ni, tuan-tuan catatlah semua nama-nama ni, nanti buat kajian. Paulus ni mengaku dia tu sebagai rasul. Tengok. Dalam sejarahnya, Saint Paul merupakan musuh nombor satu Nabi Isa. Sama macam Samiri. Paul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi. Yang memang doyan ni bahasa lama, yang memang taksub menyembah anak lembu. Anak lembu ni warisan daripada Mesir, namanya Ra. Faham tak? Di samping itu juga, Paulus ni sebagai seorang ahli falsafah pagan kuno, yang memadukan antara falsafah Yunani, dia padukan dengan ajaran Yahudi. Kemudian hari, Paul ni tidak hanya mensintesakan, tidak hanya mencampurkan dua ajaran ni, tapi dia lebih jauh lagi dengan ajaran-ajaran belah timur, bulan sabit, pemuda semua, dia campur kerja Paul, anak didik Dajjal. Okey, itu zaman Nabi Isa. Pada zaman Rasulullah SAW, Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Dihyatul Kalbi, dengan nama samarannya Dihyatul Kalbi, dia menyamak.
Sayyidina Umar Al-Khattab nak bunuh dia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Sama seperti nabi-nabi terdahulu Musa dan Nabi Isa. Selalu membiarkannya. Kerana dibiarkan hidup, tuan-tuan, Samiri ni leluasa bergerak menyesatkan umat. Okey, itu dia punya petualangan dia. Sekarang tak ada nabi dah. Lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nabi dah. Apakah Dajjal berhenti melalui Samiri? Berhenti menyebarkan keiblisan. Dok, ini yang kita nak kaji sebagai topik psikologi fitan. Okey, poin seterusnya. Tapi saya habiskan sikit. Antara kerosakan yang dia bawa adalah ribuan hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang Yahudi. Tuan-tuan jangan lupa tu keterkaitan itu. Saya suka mengkaji benda yang bersifat falsafah dan pemikiran. Mai mana hadis palsu? Pasal apa mereka buat? Susu. Dia akan balik pada pok Yahudi. Yahudi, Dajjal dan sihir tidak boleh dipisahkan. Tuan kena ingat tu. Ini 3 poin penting ilmu fitan. Yahudi, sihir, Dajjal tidak boleh pisah. Dia kena ada 3-3. Kalau ada satu, mesti ada yang 2 di belakang. Kita aja yang tak tahu. Okey? Jadi, dan orang munafik, semuanya melalui sihir. Mesti pernah mendapat sentuhan daripada tangan Dajjal Samiri. Zaman moden, kita nak masuk ni yang poin nak masuk. Dajjal, sihirnya Yahudi di zaman moden sekarang. Ini yang kita nak cuba teroka. Okey, zaman moden. Saya berpandangan peluang Dajjal untuk menyesatkan manusia secara masif, secara besar-besaran terbuka luas. Pasca revolusi Perancis, Renaissance era. Saya berpandangan begitulah. Kalau saya salah, tuan-tuan jangan ikutlah. Ini adalah kupasan psikologi, kupasan falsafah. Pasca revolusi Perancis merupakan zaman baru bagi Dajjal. Kenapa? Lahirnya sihir humanism, dia panggil. Lahirnya sihir humanism yang intinya adalah anti Tuhan. Okey. Sihir humanism, Mauji. Yang inti kepada humanism itu adalah anti Tuhan. Humanism ni inti dia anti Tuhan, dan sebagai ganti Tuhan, manusialah yang dijadikan Tuhan. Tengok, sama tak dengan modus operandi dia dulu-dulu? Sama je. Tuan-tuan yang dimuliakan, gagasan humanism persis betul-betul adalah misi Dajjal. Misi apa? Misi Dajjal lah. Dajjal. Misi hidup dia adalah mengangkat manusia jadi Tuhan, dan akhirnya mengangkat dia menjadi Tuhan nombor 1 nanti. Itu misi Dajjal. Disebutlah dalam hadis, nanti Dajjal akan bawa syurga belah kanan tapi nampak neraka. Itu semua taktik-taktik dia je. Kita bahas lagu mana dia punya perjalanan dia tu. Kaitan kita sekarang. Dajjal Samiri memilih orang terpilih daripada kalangan yang berdarah Yahudi. Berdarah penderaka. Deraka Tuhan ni Bani Israel, tuan. Peluh saya mau Uji. Bersemangat. Exercise Dia pilih kat tau. sana. Dia tak pilih daripada orang yang berdarah. Dia tak pilih sebab dia ada kaitan dengan
Iblis nak mengalir dalam darah. Dia ada kaitan. Penting tuan-tuan. Orang Islam, dia banyak ru'yah. Baca Quran tu ru'yah lah. Dia tak boleh duduk. Dia panah. Sekarang orang Yahudi pun dah bercampur sekarang. Tak tahu pasal. Ya. Kita tak tahu lagi dah. The real Yahudi dah tak tahu dah. Yes. Yang ada di Palestin sekarang bukan Bani Israel yang asal. Betul. Dia adalah pencampuran pelik-pelik belakang. Yahudi bukan bangsa. Ingat tu? Yahudi adalah anutan kepercayaan pegangan. Berlama kita tak tahu mana satu. Betul. Takrif Dajjal itu menyeluruh. Saya sambung. Jadi Dajjal ni memilih orang terpilih daripada kalangan yang berdarah. Darah keturunan Drakor. Faham? Ataupun kalau bukan daripada pok-pok Nasrani tapi masih berdarah Yahudi, berdarah Bani Israel ni. Atau daripada luar ras ni tapi yang sudah teryahudikan. Saya bubuh kataan itu. Kalaupun bukan daripada bangsa asal Bani Israel ataupun daripada penganut Nasrani, daripada bangsa lain yang telah teryahudikan. Okay. Jadi Yahudi ni adalah apa sebelum tu tadi Ustaz? Yahudi adalah pegangan pemikiran akidah. Dia bukan bangsa. Jangan salah faham. Rujuk Quran bila Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Maka na Ibrahim ma Yahudiyyan wa Nasraniyyan. Tengok ayat dia. Ibrahim itu bukan penganut Yahudi atau Nasrani tetapi Hanifah. Dia adalah penganut monoteism tauhid. Yahudi bukan bangsa. Ingat tu, pegang tu kuat-kuat. Yahudi adalah anutan pemikiran. Pegang tu kuat-kuat tuan-tuan. Jadi yang duduk di negeri tu lain duk buat hura-hara lah ni. Bukan Bani Israel yang asal. Dia adalah campuran macam-macam. Boleh jadi juga campuran keturunan Ya'juj, Yawa Ma'juj. Ataupun dalam bahasa English lama, bangsa Anglo-Saxon, dipanggil Ya'juj Ma'juj tu dengan nama Gog Magog. Jelas? Saya teruskan? Boleh ya? Jadi Dajjal ni dia pandai pilih, dia kena pilih. Dia berhasil mendidik putera-putera penderaka sebagai ras terbaiknya. Putera-putera Yahudi lah kita panggil ni, antara lain adalah Renan. Nama dia Renan. Nama dia Renan Yahudi. Kawan baik Syekh Muhammad Abduh. Antaranya. Yang merupakan kawan baik Syekh Muhammad Abduh. Dia juga mendidik General Meiji. General Meiji daripada Jepun. Tuan, ni saya punya bahan kajian. Raja Meiji. Ya, Maharaja Meiji tu. Jepun. Dia juga mendidik direct Auguste Comte. Auguste Comte. Conte. Auguste Comte. Conte. Seorang Perancis. Perancis. Dan dua orang daripada keluarga rahib Yahudi tulen. Siapa nama dia? Karl Marx dan Sigmund Freud. Saya selalu daripada dulu saya selalu membaca penulisan mereka. Lama saya terdedah kepada Sigmund Freud dan terdedah kepada Karl Marx. Sampai ada satu waktu orang panggil saya komunis pun ada. Sebab saya menghayati pemikiran itu. Tak ketinggalan lagi seorang tokoh dia adalah seorang pendeta Nasrani tuan. Asal dia. Yang murtad menjadi ateis. Dia asal pendeta. Ulama Nasrani yang murtad. Kemudian menjadi ateis. Nama dia Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Kesemua
Semua mereka ni sama je, semuanya ateis. Termasuk Meiji. Dia tak percaya Tuhan. Dan menjadikan manusia sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Okey, saya sambung. Tak habis, kita sambung minggu depan lah. No? Pada abad 19, kita tak mau cerita dulu, kita nak tengok law ni. Pada abad 19, agama Nasrani di Eropah sakaratul maut. Lagi sekali saya ulang. Abad 19, agama Nasrani di Eropah sakaratul maut. Tahu? Dia mendapat gempuran dan tentangan hebat. Terutamanya daripada ketiga-tiga pemikir Yahudi tadi itu, iaitu Karl Marx, Sigmund Freud dan Auguste Comte. Kesimpulannya sama. Agama itu ilusi, kata mereka tiga orang. Tengok, sama tak dengan ajaran asal zaman Fir'aun? Aku Tuhan. Agama tu ilusi. Agama tu bohong. Agama tu merosak dan menghinakan manusia. Karl Marx berpendapat, agama tu candu masyarakat. Agama, kata Sigmund Freud yang mengajar psikologi, yang ilmu psikologinya ada di seluruh fakulti psikologi di Malaysia. Belajar Sigmund Freud. Lagi, agama tu bayang-bayang. Lagi jijik. Sigmund Freud ni kata, agama ni tak lebih daripada nafsu berahi manusia sendiri. Tu parti ajaran Sigmund Freud. Agama ni tak lebih daripada nafsu berahi yang tertahan. Itulah dia ajar ego, super ego berkaitan dengan libido manusia. Ni Sigmund Freud punya ilmu psikologi. Saya personally bekas pelajar fakulti psikologi di sebuah universiti awam yang dinasihatkan berhenti oleh lecturer yang tak tahan. Saya hujah dengan dia. Saya cakap, salah ni doktor, salah ni. Aku mengajar 20 tahun, aku tak pernah jumpa anak murid lagu hang. Wallahi, saya tak sebut di universiti mana. Dan 4 semester je mengaji. Padanlah lahir ramai orang yang hilang dia punya kekuatan. Kena syihir. Nah, tengok Saya sambung Jadi agama tu, kata Comte pula, tidak lebih daripada tu. Dan Comte, Auguste Comte, memandang agama sebagai tahap manusia primitif. Orang yang beragama ni manusia primitif. Jadi kerana manusia ni telah melewati zaman primitif dia, agama tak perlu lagi. Hujah Auguste Comte. Pada yang dengar dalam Facebook, buktikan tesis saya salah, tu saja. Dua orang yang pertama, Freud, Sigmund Freud dan Auguste Comte, sangat kuat pengaruhnya pada dunia ilmiah di dunia hari ini. Boleh katakan seluruh ajaran mereka berdua dijadikan dasar pelajaran dunia hari ini. Apakah ini bukan syihir? Soalan saya, apakah ini bukan syihir? Sehingga pengetahuan ilmiah yang dibangunkan oleh kedua manusia ini menghilangkan aroma kerohanian manusia sebenarnya. Bukankah syihir? Pengetahuan ilmiah yang dibangunkan oleh dua orang ini meniadakan dunia rohani. Bukankah syihir? Tak ada dunia ini kecuali dunia ini. Kata Auguste Comte, tidak ada dunia ni, tak ada wujud ni kecuali dunia ni. Bukankah syihir? Sedangkan Karl Marx pula kuat pengaruhnya pada dunia politik. Melalui Karl Marx lah komunisme
mempengaruhi dunia politik. Di satu masa. Lalu ni komunisme menyerap dalam bentuk hybrid yang baru. Sebesar-besar negara China tu yang komunis tau. Dia punya pegangan dia komunis. Jangan lupa. Jadi kalau kita lihat China daripada kacamata yang kita bahas ini, apakah mereka ni tentera-tentera Dajjal? Tahu lagu tu kaedah yang diajarkan oleh abuya saya, almarhum Syed Qasim Syed Muhammad Nordin. Saya sedekah Fatihah kat dia. Walaupun ajarannya sewaktu diberikan begitu membengongkan kepala. Tapi hari ini saya akan menitiskan air mata tak kala mengupas topik-topik begini kan, ya Rabbi. Kenapalah waktu tu aku tak sedar? Faham tak? Nak sedar gimana budak kecil? Tahu fikiran dia. Jauh. Waktu orang tak tahu, dia dah habaq dah. Ya, betul. Okey. Sihir dalam bentuk benda baru. Inilah antara keberhasilan Dajjal As-Samiri yang misteri. Dalam bidang sains, dalam bidang politik, dalam bidang sosiologi, dalam bidang ilmu moden. Dajjal Samiri semakin mondial. Di mana mondial? Dajjal Samiri itu semakin obses, semakin famous, tapi misteri. Antara ajaran lain yang timbul adalah kapitalisme. Merupakan sihir Dajjal Samiri yang paling efektif. Manusia ni dibuatkan sedemikian rupa untuk menuhankan benda di samping manusia. Itu adalah sihir kapitalisme. Okey. Gang. Manusia diajar menuhankan benda di samping menuhankan manusia. Bukankah sihir Dajjal Samiri menyembah patung mat? Patung lembu mat. Bukankah itu lambang material? Okey, dengar. Kemudian dia cari. Ya, boleh pergi belakang. Boleh pergi, Mak Uji. Freemason ke itu, pecahan-pecahan dia aja. Okey. Kemudian, Dajjal dalam dunia moden memerlukan sarang, faham tak? Dia misteri, dia perlu sarang. Seperti mana yang tepi pantai tu, dia panggil apa tu? Yang dia tak ada sarang, dia masuk dalam cengkerang tu. Apa binatang? Tak binatang tepi pantai tu. Umang-umang. Dajjal seperti umang-umang. Dia berubah sarangnya mengikut keperluan zaman. Jadi di abad ke-20, abad ke-19, Dajjal memerlukan sarang baru. Maka dia masuk ke dalam sarang Amerika. Sebelum itu dia berada di dalam sarang British. Sebelum British, dia berada di dalam sarang Portugis dan Belanda. Tuan-tuan jangan lupa bagaimana dua nama yang saya sebut ini begitu cukup anti dengan umat Islam. Dia berubah sarang. Gitu. Okey. Demikianlah Dajjal dan Yahudi itu untuk sementara ni dia berada dalam puncak kemenangan sebenarnya. Dia cukup berada dalam puncak kemenangan. Jadi antara sihir-sihir yang dibangunkan di zaman moden ini adalah antaranya humanism, kapitalisme, apa saja bentuk ism di dunia yang membawa manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan. Sampailah dia berjaya hebat dia hari ini dalam sarang baru dia tu. Sampai Amerika tu digelar dengan nama Uncle Sam. Kalau menurut Ustaz Auni, yang saya duk ngaji dengan dia, Uncle Sam tu adalah singkatan daripada Samiri. Tonton follow juga kuliah-kuliah oleh
Ustaz Auni, Ustaz Muhammad Amin, ini antara figura-figura yang kasyaf lah mata mereka. Make sense Saya juga. panggil mereka Makasih. kasyaf tau mata mereka. Lagi Ustaz Mani, tu mereka ni bahas sedap juga. Jadi itu posisinya yang ada. Posisinya yang ada. Yang saya nak bahas, kita bahas ini adalah daripada perspektif pemikiran. Kita terasa tak sedap. Betul lah, antara hakikat sihir ni buat orang hayal tak sedap. Ya, tu hakikat sihir. Okey? Lagu Jadi muzik pun sihir juga kan tu, Azad? tengoklah kalau muzik itu mengalirkan air mata kita. Ini apa, dalam filem-filem barat. Oh, tu banyak masuk ada Kalau muzik itu ada muzik-muzik yang begitu mendekatkan kita dengan Allah. Tuan-tuan jangan lupa Nabi Daud tu antaranya adalah muzik barat lah sekarang, pasal muzik Korea. antara yang paling hebat Nabi Daud ni adalah suara. Jadi suara yang baik, suara yang mendekatkan kita kepada Allah, teruskan. Tapi kalau tuan dengar, panas aku dengar ni, faham tak? Nata apa ni? Cek lirik dulu. Allahu Akbar. Betul lah. Apa saja bentuk bunyian yang menjauhkan daripada Allah, tinggalkan. Itu je kaedah yang paling mudah. Bukan, jadi saya berpendapat secara peribadi, saya pun pendengar muzik. Dan saya pun mencipta lagu. Ada lagu-lagu saya cipta, nanti saya share dengan Mak Uji pasang. Ya? Saya Boleh. mencipta lagu-lagu sufi, lagu-lagu kerohanian yang menggambarkan jiwa-jiwa galau saya, waktu-waktu kehausan, waktu-waktu kelemasan dalam hidup. Ini lama saya cipta. Lah ni tengah dengan bantuan AI pula, lagi senang. Tak payah jumpa musician lagi dah. Muzik yang saya cipta lagu tu saya guna AI je. Tadi Mak Uji sebut. Zaman ni jangan kupu nikmat, betul. Tapi kita gunakan AI dengan kesedaran NI. Jangan tinggalkan. Sebab objektif akhir teknologi adalah menanggalkan manusia daripada natural intelligence. Faham tu betul-betul. Gunakan seluruh teknologi yang ada, tapi pegang teguh natural intelligence. Faham? Gitu baru betul. Jangan bergantung penuh. Kita tolak natural intelligence. Oh, salah. Kita guna teknologi, namun kita tetap bertauhid. Itu yang sebenarnya. Kita gunakan apa yang ada, Allah penentu. Kedamaian hati, kebahagiaan jiwa, bukan balance duit dalam akaun. Halus tu. Ramai orang tenang jiwa. Bila duit balance dalam akaun dia penuh, tenang jiwa. Ni halus sangat-sangat. Tenang lah. Saya tak maklah tidak berhajat nak bahas. Resah gelisah bila duit. Bila tak ada korang tu, resah habis. Nah, cuba ambil termometer tauhid, cuba bubuh bawah ketiak tengok. Duk tam mana tauhidku dengan Tuhan ni. Sembang sedap aku ni. Daripada Allah punya Nak tinggal rumah mewah pun tak boleh. Mungkung apa aku ni. Gitu. ujian tu. Kesimpulan saya kena buat kesimpulan supaya tak tergantung. Yang pertama, lagi habis kesimpulan, tuan-tuan tanyalah. Saya lapang sikit hari ni. Kelebihan Dajjal adalah kepandaian sihir. Pandai atas olahan sendiri. Bukan atas anugerah kemukjizatan. Jangan salah faham. Sebab mukjizat, dia tu Allah bagi kat Nabi-Nabi dan Rasul. Okey, yang pertama. Yang kedua, tujuan sihir ni adalah A. Tujuan sihir adalah A. Membawa manusia kepada titik akhir. Apa titik akhir? Iaitu mensyirikkan Tuhan, menduakan Tuhan, deraka dengan Tuhan. Itu tujuan akhir sihir. Membawa manusia kepada mengharapkan selain dari Allah adalah juga bentuk sihir yang terhasil. Tak mau Tuhan. Sihir. Bukan sihir santau je. Yang kedua, memecah belahkan keterikatan batin dan tauhid
sesama manusia hingga hilang persaudaraan pertauhidan melalui sihir rumah tangga. Hilang ikatan batin suami isteri. Hilang melalui sihir rumah tangga. Hilang keterikatan antara jiran-jiran melalui sihir sosio manusia. Ini sihir. Tujuan akhir sihir bagi manusia berpisah bercerai-berai. Tapi banyak sesetengah agamawan dia kupas sihir rumah tangga aja. Dia tak kupas sihir masyarakat. Yang ketiga, memutuskan silaturahim melalui sihir kepartian dan sihir nasionalisme dan materialisme yang membesarkan dan mengangkat ketaksuban ideologi masing-masing melebihi ideologi nakli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan akhir sihir yang raja sihir ni Dajjal Samiri. Yang ketiga, rumusan saya, selama hampir 500 tahun kita ni bangsa Melayu Islam telah disihir oleh segala mentera ideologi yang memisahkan manusia daripada akar asal fitrah azali, iaitu akar tauhid yang meletakkan Rabb Allah sebagai tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka ganti, lupa kita dengan tujuan asal. Sihir lah tu. Sampai manusia hari ini berani berargumentasi dengan ucapan Tuhan. Yang keempat, takrif sihir di zaman moden hari ini mesti dilebarkan daripada takrif lama dengan mengambil kira tujuan akhir sihir sebagai titik rujuknya. Dia tak boleh nak rujuk sihir ni dekat santau, santet ke apa benda saja lagi. Kita kena rujuk tujuan akhir sihir itu apa, baru kita tengok, oh, sihir lah dan sebagainya. Aku lu qauli haza mauji. Lebih kurang lagu itulah cerita tentang pengenalan ni. Banyak sebenarnya, tapi saya pilih untuk 1 jam. Apa pendapat tuan lagu Sentuhan Tauhid yang didendangkan oleh wanita sedangkan suara wanita ialah aurat? Haluslah kesannya. Honestly, saya kena rujuk. Suara wanita aurat. Ya. Jadi kita yang belajar mengaji dengan ustaz laki-laki tu macam mana ustaz? Itulah juga. Itulah nak kena ditakrif. Sekarang ni kita online, ustaz laki kita sama-sama. Jadi bukan semua situasi itu dia aurat. Bukan semua. Ada seorang pahlawan perempuan syahid. Dan dia ni pahlawan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Uhud. Nusaibah kalau tak salah saya. Kalau tuan-tuan rujuk sirah. Antara figura-figura yang panggil orang jantan lawan suara. Kalau suara itu aurat, pasti telah pasti, tapi dalam situasi mana? Gitu. Sebab saya tengok boleh pula Nusaibah memanggil sahabat-sahabat, bangun, Rasulullah sedang diserang. Faham tak? Dia cabut pedang. Itu dalam sirah. Dia panggil. Kalau suara ni mutlak aurat suara perempuan, saya nak kena rujuk ulama fiqh tentang itu. Tapi personally, saya berpendapat atas pendapat bodoh berdasarkan logik, pemikiran, falsafah dan sebagainya. Tempat-tempatnya je. Suara lelaki pun akan jadi aurat dan menyesatkan kalau mendendangkan perkara-perkara yang menyesatkan. Kalau di zaman hari ini, kenapa diberikan kepada perempuan semata-mata? Okey, itu yang pertama. Kalau dia menyanyi dalam keadaan bogeh, dalam keadaan tak pakai baju, dalam keadaan separuh bogeh, okey. Okey? Dan kalau nyanyian itu di ujungnya membawa kesesatan, walaupun dia tutup nampak biji mata 2 biji, dia tetaplah merosakkan. Seperti mana takrif syahid, seperti mana takrif syihir. Ujung dia sihir, tujuan akhirnya adalah merosakkan, rosak sihir. Cuma tak dinamakan dengan nama-nama baru saja. Jadi saya berbeza pendapatlah tentang suara perempuan. Kalau suara perempuan, kalau mengaji Quran, silakan.
Tentang mana? Saya Jadi kita berpendapat. hal-hal macam ni mungkin kita boleh tanya dekat kelas fik nanti Ya, ya, dengan ya. orang yang lebih tepat lah kan. Ya, ya, Jadi ya. pada Saya, awal kita ya, dah disclaim Tuan Syed bukan saya bukan ustaz. ustaz. Ha. Tapi kita bolehlah bertanya tentang yang lebih kata orang yang Apa berbentuk pandangan falsafah. Puan berkenaan persekitaran toksik? Dari satu sudut, ia adalah sihir. Apa pandangan saya tentang persekitaran toksik? Jauhkan diri. Jauhkan diri. Jauhkan diri daripada persekitaran toksik. Secara peribadi, saya di suatu waktu dalam titik hidup berada dalam persekitaran yang toksik. Saya memohon kepada Allah berikan aku kekuatan untuk aku keluar daripada persekitaran ini. Alhamdulillah diberikan kekuatan. Jadi berada dalam persekitaran yang lebih tenang, aman, damai, begitu alami itu lebih baik. Dan memudahkan kerja-kerja begitulah. Kadang persekitaran ni pun membuat kita jadi macam sebenarnya kita sendiri yang tak sanggup untuk berpisah dengan persekitaran tu. Kan sebab betul. kan kadang-kadang kita rasa macam kenapalah orang ni buat ni, kita dah jauh dengan orang ni, padahal Allah sedang Betul. memisahkan satu kelompok tu dengan kelompok yang lain. Jadi dan kita kena melihat benda tu, adakah cek baliklah adakah kita di tempat yang salah ke apa. Kalau kita dah rasa kita yang di tempat yang betul, ini mungkin ada hikmah yang di sebaliknya Allah sudah nak ni, tapi kita masih lagi nak duduk dalam kelompok yang kita rasa kita Sayang. selesa lah, kita sayang dengan Betul. kelompok tu. Betul. Tapi bukanlah kita memutuskan silaturahim. Betul. Maksud saya kita terus jumpa macam kelas hadis yang lalu, kalau kita ada bermasalah dengan orang itu, dia katakan Islam melarang kita berpisah, tak bercakap selama 3 hari. Bagilah salam, dia kata kan, bagi salam. Tapi Tapi kalau dah 3-4 untuk kali kita bagi salam, dia duduk tarik muka je, okey diam. Dia begitu pula. Dah 3 kali pula dia tarik muka, takut bagi ke-4 kali dia baling pula kan. sebab manusia hari ni unpredictable kan. Kita telah menyelesaikan. boleh. Allah, aku buatlah tapi dia tak jadi. Saya minta, Mauji, saya share, saya minta maaf dengan seorang kawan sekolah saya yang secara personal saya marah dia sampai ke tahap dia sakit jiwa. Sampai ke tahap dia tak boleh terima ni, dia tak boleh terima. Marah saya tu, mulut saya tu. Sebab adalah satu peristiwa yang menyebabkan saya tak boleh maafkan dia dalam grup sekolah. Saya marah dia semua. Hang tak bawa nama hang semua elok. Ada satu peristiwa. Kalau saya berdiri di atas aku benar, saya tak minta maaf. Tapi hari itu bila saya pergi ke Johor, lepas jumpa program di Johor, saya jumpa dengan schoolmate saya, seorang lecturer di UTM itu juga. Saya beritahu dengan dia, kalau hang jumpa dengan sahabat ni, katakan padanya, aku memohon maaf. Bukan kerana ucapan aku, tapi aku melihat kepada silaturahim. Tapi saya tak dapat jawapan lagi lah daripada dia. Personally, kalau dibicarakan di atas subjek yang dia buat, tidak boleh dimaafkan. Gitu. Tapi kita kadang-kadang demi persahabatan, demi silaturahim, kita mengalah Mauji kadang-kadang kan. Ya. Kalau dah sampai masa esok, tak ada, okey. Gitulah, tenanglah jiwa tu. Lebih kurang lagu tu lah Mauji. Ada lagi soalan? Okey tak? Ada soalan ke yang nak ditanya ni sementara Tuan Syed ni ada masa? Okey tak topik ni hari ni? Okey tak? Okey, tapi saya rasa macam belum habis. Memang tak habis Mauji, banyak tak habis. Habis tu nak sambung apa lepas ni? Setelah Tuan Syed menceritakan siapa tu Dajjal, siapa tu juga sihir dan juga siapa itu Yahudi. Okey, next. Kita patut cerita tentang jenis-jenis sihir. Jenis sihir. Tuan Syed ni memang ahli sihir lah. Sifat penyihir. Baru dia lengkap nampak Mauji. Cara penyihir menimbulkan kesan. Macam ni. Untuk kita kenal kenal orang yang ada sihir lah. Dia sihir tu lah tadi ada dua konsep sihir tu tadi. Bukan sihir yang kita cakap ni selalunya lebih kepada santet tu. Tapi ni yang kita lebih kepada sihir khayali. Khayali, ya betul. Yang tidak itu jarang orang bahas sihir khayali.
Rujuk Benda yang ayat Quran. kita bayangkan sebenarnya kita mewujudkan benda tu. Ya, Daripada bayangan tu menjadi sesuatu yang nyata lah, fizikal dan wujud benda betul. tu. Syihir Padahal hanya khayal. di fikiran kita je. Betul, Mak Haji. Ada hujah ke dalam Quran? Tu yang tadi sebut tadi tu. Al-A'raf tadi 116 ya. 116 tu peristiwa ahli sihir Fir'aun melepaskan. Dan ayatnya jelas menyebutkan tentang mereka itu dihayalkan. Disebut jelas ayat tu. Dihayalkan. Sebenarnya bukan real. Apakah ayat Quran hanya berlaku zaman Fir'aun tu saja? Tak berguna untuk kita. Mana Fir'aun zaman kita? Kalau Quran hanya untuk zaman Fir'aun saja, Quran tak boleh jadi Quran. Quran adalah panduan sampai kiamat. Maka ayat itu sebagai asbabun nuzul. Maka kita di akhir zaman mesti boleh membaca Al-Quran dalam konteks semasa kita. Sihir dalam bentuk manakah di zaman ini? Apakah ulangnya di zaman Nabi Musa? Ulang. Zaman kita dia tak main ke ulang, sebab kalau dia main dalam bentuk tu kita akan tolak kot. Gitu. Ni bab membaca Quran di level yang ketiga, keempat dah. Quran ini ada 7 level bacaannya. Itu boleh buat subjek lain pula nanti. Ini ilmu yang saya peroleh daripada Buya sendiri. Hang baca. Tu satu baru. Baca haluaknya. Baca lagi dalam. Lagi. Tak lepi ya. Berapa ramai yang baca Quran hanya teks luar. Level yang kedua, tadabbur. Level yang ketiga, 4, 5, 6. Ui, dalam Quran. Kalau tak, dia tak jadi mukjizat. Mungkin teknologi sekarang adalah satu bentuk sihir. Boleh dikatakan, tapi bagaimana kita mematahkan sihir sebagaimana Nabi Musa mematahkan sihir? Itu yang tak dibaca oleh sesetengah cendekiawan kita dalam konteks semasa. Tuhan ajak manusia melalui Nabi Musa Fir'aun untuk manusia dengan akhir zaman belajar mematahkan sihir. Tu. Lagu mana kita nak patahkan sihir teknologi? Kalau teknologi benar sihir. Ini yang kita gagal sebenarnya. Kalau umpamanya, kalau dahulu sihir tu adalah ular dan Nabi Musa mematahkannya dengan ada satu ular yang lebih besar daripada itu. Ya. Jadi dengan teknologi ni yang ada ni sekarang, apakah benda yang kita boleh mematahkan teknologi yang menyesatkan tadi? Ya. Bukan semua teknologi kita Ya. reject sebenarnya, tetapi bagaimana kita nak mematahkan yang benda yang salah tadi. Ya. Kalau zaman Nabi Musa Fir'aun, ular itu sebagai hayalan. Mungkinlah teknologi hari ini itu ularnya Dajjal. Fir'aun juga. Di manakah ular yang lebih besar daripada itu? Untuk mematahkan teknologi, bukan membuang teknologi. Jangan salah faham. Halulah perbahasan ini. Jadi dia memerlukan ruang-ruang yang lebih banyak, insya-Allah. Saya suka ni topik-topik pasapal lagu ni. Memang jalan ni, Mak Uji. Okey, kalau tak ada soalan nanti saya tutup. Ada soalan tak? Kalau ada soalan silakan. Tak ada. Alah, sedih saya Dari ke tak. Facebook tak ada. Ular besar tetaplah Al-Quran. Ya. Betul. Cuma kita ni tak bersahabat dengan Quran. Kita baca, tapi kita tak bersahabat. Saya sambung Moji sikit ya. Ya. Kita baca namun tidak bersahabat. Quran tidak mau mengiktiraf menerima kita sebagai sahabatnya. Selama mana kita tidak memenuhi syaratnya. Apakah syarat Quran boleh menjadi sahabat manusia? Apa? Dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitab la raiba fi. Yang pertama, hanya ragu dengan aku dulu. La raiba fi. Hudan lil muttaqin. Dan hang kena naik level dari beriman menjadi muttaqin. Baru Quran mengajak. Kalau label percaya mulut, takat semayang, bukan muttaqin, Quran tidak akan pernah menjadi sahabat. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib.
wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 level. Kita benda gaib kita tak mempercaya. Kita mengagungkan akal. Lagi tak nampak aku tak percaya. Habis. Ya. Oh ni siapa tanya tadi ni? Siapa sebut tu? Gelombang ke? Oh sedap saya cerita ni bab lain pula Mak Uji ni. Getaran Quran kalau tuan baca kena dia, tuan tak akan boleh habis baca Quran. Muhungnya kalau tuan khatam mulut dia, tuan tak akan boleh habis baca. Sebab getaran dia tu akan menggegakkan. Wa idza, tengok dia main. Wa idza tuliyat alaihi. Kalau kena dia, zadathum imana. Dia lagu tu baca Quran. Dia kena baca dengan rasa. Ini hak Buya ajak lah Mak Uji. Kalau Buya tu ada Mak Uji nak ziarah. Ha? Apa dia? Kalau Buya masih ada nak Mak Uji ziarah. Tak ada lah dia. Maknanya tiap-tiap malam pagi-pagi kena marah lah. Label 1 Mak Uji hafal. Label 2 baca pelan. Label 2 baca pelan. Laju dia marah. Label 3 baca dengan hati. Baca gimana dengan hati? Lagu tu. Sampai satu tempat tu pun tak boleh baca. Tak boleh baca. Ayat mata akan berkali. Ketat. Betul Quran tu gelombang. Yang boleh melawan syirik. Tadi orang tu lah. Saya nak bahas yang itulah. Allahu Akbar. Subhanallah. Semuanya daripada Allah. Semoga memberi manfaat, Moji. Ya. Jadi kalau tak ada, saya tutuplah dulu kelas ni. Walaupun berat hati saya macam nak bersembang kedai kopi macam tu. Tuan Syed sebenarnya ada rasa macam tu. Dulu dekat Pondok Ilmu ni ada satu kelas. Kelas ni dia kelas masa tu kita belajar Asmaul Husna. Tapi selepas habis kelas je kita tutup offline dekat FB. Tapi kita duduk kat dalam macam inilah kita duduk sembang kedai kopi setengah jam macam tu. Tanya yang bukan selain daripada tu, tanya ustaz ni itu ni kan. Jadi mungkin kalau Tuan Syed memang ada masa agaknya suka juga Hari ni kita ada kedai ada kopi. masa, hari ni takkan. Adakah yang nak bertanya tentang apa saja, tentang psikologi pemikiran ni? Lah dekat Dekat FB mungkin boleh tutup dulu tak Rika?